Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat kedai yang saya cakap buka selama 9 tahun tu. Kedai apa tu? Ghost Museum Penang. Sudah beroperasi selama 9 tahun kedai ni. Kalau nak tengok apa yang ada kat dalam ni, jom. Okey, sekarang ni kita ada dekat hantu Malaysia. So, macam-macam hantu Malaysia ada kat sini. Macam-macam, macam mana tu? Kena main tengok sendirilah nanti. Dekat sini. Dekat China ni, hampa boleh tulis dekat sini dan lekat dekat dinding yang ada dekat sini. Boleh pilih kat mana saja hampa nak lekat. Sekarang ni kita dah sampai dekat Egypt. So dekat Egypt ni kita dah bagi kostum free untuk hampa. Lepas tu hampa boleh tengok ukiran-ukiran yang unik dekat dinding ni. So dekat tingkat 3 ni ada juga kostum yang disediakan untuk hampa. Ni macam yang saya pakai ni, tengok ni. Macam ni lah kostum dia. So kalau hampa nak tengok apa lagi yang ada dekat tingkat 3 ni, jom. Okay, sekarang ni macam kalau dah hampa penat-penat dah jalan kan, hampa lapar rasa nak makan, hampa boleh makan dengan Dracula ni. Macam-macam makanan ada, hampa tengok. Bukan hantu Jepun ni je yang ada dekat sini. Macam-macam lagi hantu Jepun yang ada dekat sini. Jom saya bawa. Inilah yang tempat yang setakat saya nak bawa tu. Dekat Jepun lagi kita, tapi tengok ni. Mana orang lain dapat tempat macam ni? Saya je boleh duduk sana. Sekarang ni kita ada dekat Halloween. Apa tak payah duk susah-susah nak pergi dekat Britain apa Halloween tu tak payah. Dekat sini pun ada Halloween. Apa boleh tengok ni, topi ni apa boleh pakai dan pokok ni boleh ambil gambar untuk apa. Apa kalau dah sampai Ghost Museum ni mesti nak manis-manis kan. Macam-macam ada kat sini apa boleh pilih. Ni saya ambil ni macam ni saya ambil. Punya banyak kat sini saya ambil. Jangan lupa beli untuk anak bini apa semua. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.